Nama saya Anis Sofia binti Azbullah. Saya merupakan pelajar Bahasa Melayu 1, ambilan 2024-2028. Berikut merupakan pembentangan saya terhadap buku cerita bagi kursus kesusastraan kanak-kanak bahasa Melayu. Ahai Nurlela, alahai Nurlela, gadis Melaka. Jalan melenggok, berkebaya nyonya berbunga-bunga. Ahai Nurlela, alahai Nurlela, manis orangnya. Rupa menawan, bagaikan bunga di tengah taman. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bentangkan berkaitan buku cerita saya yang bertajuk Lembah Tujuh Warna. Mari kita menyelami kisah persahabatan, keberanian dan keajaiban rimba. Okey, saya bagi tahu dulu apa itu sinopsis dalam cerita saya. Okey, cerita saya ni mengisahkan kehidupan yang aman tujuh sahabat yang hidup harmoni di Lembah Tujuh Warna. Mereka mempunyai warna yang berbeza. Contoh macam si Arnab, si kakak kancil, mereka mempunyai tujuh warna yang berbeza. Kemudian pada suatu hari ada satu tragedi hujan berlaku. Seekor anak itik terpisah daripada keluarga akibat hujan lebat dan arus deras. Jadi tujuh sahabat ni kena selamatkan anak itik ni. Seterusnya berlakulah misi bantuan, iaitu sahabat bersatu membina pengangkutan berteknologi tinggi. Dalam kawasan Lembah Tujuh Warna, mereka ada satu kawasan yang mempunyai teknologi yang tinggi, iaitu di bengkel bawah tanah. Jadi, dan yang terakhir, mereka dapat bersatu semula dan mereka berjaya menyatukan anak itik itu dengan keluarga mereka, iaitu keluarga itik gembira dan lembah kembali ceria. Baiklah, saya akan terangkan latar bagi jalan cerita ini. Yang pertama iaitu latar tempat. Kalau kita tengok dekat sini ada empat, ada tiga. Maafkan saya. Yang pertama, pusat Lembah Pelangi. Ini adalah kawasan bagi tujuh sahabat. Yang kedua, tebing Sungai Deras, iaitu berlakunya keadaan anak itik terlepas daripada keluarganya. Dan yang ketiga, bengkel bawah tanah rahsia, iaitu teknologi yang mereka ada. Jadi, kita tengok latar tempat: pusat Lembah Pelangi, tebing Sungai yang Deras dan sebuah bengkel bawah tanah. Seterusnya, kita tengok kepada latar masa. Waktu petang ketika hujan lebat dan berlanjutan selama tempoh beberapa jam proses pembinaan. Dan yang latar masyarakat dan yang terakhir iaitu komuniti haiwan yang hidup aman, mengamalkan perpaduan utuh dan memiliki kemajuan teknologi yang luar biasa di sebalik alam semula jadi. Okey, itu untuk latar, ada tiga: latar tempat, latar masa dan latar masyarakat. Baiklah, kita beralih pula kepada watak utama. Kita ada tujuh watak utama dan kita juga ada watak sampingan. Okey, kita tengok dulu apa itu watak sampingan. Kita ada sifat anak yang lemah, kesejukan dan ketakutan, iaitu anak itik dan ibu itik. Sifat ibu yang bersifat penyayang, penuh kesyukuran, itu adalah sifat ibu. Jadi apa peranan watak sampingan dalam cerita ini? Menjadi pemangkin kepada konflik cerita dan menguji nilai empati watak utama. Okey, seterusnya kita akan tengok watak Lembah Tujuh Warna. Ada tujuh. Kalau kita tengok yang pertama, si Merah. Si Merah ni adalah watak yang pintar berbicara. Dia pandai bercakap dengan orang yang datang dalam Lembah Tujuh Warna. Yang kedua, Hijau. Hijau tangkas berlari. Kenapa dia tangkas berlari? Sebab dia kancil, jadi dia lari laju. Yang ketiga, kita ada Ungu. Ungu ni adalah burung hantu warna ungu, iaitu gemar membaca buku. Seterusnya kita ada Biru. Biru bijak memberi cadangan, iaitu watak ikan. Watak ikan kelisa. Dia pandai memberi cadangan, apa-apa idea dia selalu bagi. Yang kelima, Kuning. Teliti dalam memerhati, iaitu itik. Yang keenam, Putih, lembut hati dan suka membantu. Dan yang terakhir, Jingga, berani menghadapi cabaran. Mereka tujuh ni saling bantu sama lain walaupun mereka mempunyai kehidupan yang berbeza. Contoh macam ni dekat langit, yang ni dekat darat, yang tu dalam air, tapi mereka saling melengkapi. Okay, seterusnya kita akan tengok plot dalam cerita ini. Okay, ada empat. Yang pertama, permulaan, pengenalan kepada keharmonian
7 sahabat di lembah 7 warna. Dalam cerita saya mulakan dengan pengenalan dulu berkaitan lembah 7 warna dan 7 sahabat. Seterusnya kita akan tengok perkembangan. Lepas kita dah kenal lembah 7 warna ni, apa perkembangan dia? Hujan lebat dan memisahkan anak itik. Putih dan rakan-rakan menemui anak itik yang kesejukan. Waktu kita dah kenal 7 lembah sahabat tu, tiba-tiba berlaku anak itik tu dia terlepas daripada keluarganya. Jadi apa klimaks dalam cerita ni? Kerjasama pantas membina pengangkutan khas untuk merentasi sungai yang deras. Dalam cerita ni, klimaks dia adalah 7 sahabat tadi tu dia bekerjasama buat satu teknologi untuk selamatkan anak itik pulang kepada ibunya. Dan yang terakhir, peleraian. Anak itik disatukan dengan ibu. Kejayaan diraihkan bersama dalam suasana yang ceria. Itu adalah 4 dalam penceritaan. Okey, seterusnya kita akan beralih pula kepada apa yang ada dalam jalan cerita ni dengan tajuk lensa pencerita mengawasi seluruh lembah. Orang ketiga serba tahu. Ada 3. Yang pertama, pencerita melihat segalanya dari kedudukan atas. Yang kedua, bebas menyelami perasaan ketakutan anak itik dan keazaman 7 sahabat secara serentak. Dan yang ketiga, mencipta penceritaan yang menyeluruh tanpa terikat kepada perspektif satu watak sahaja. Seterusnya, kita akan beralih kepada ekosistem tema rimba. Jadi, apa tema sebenarnya dalam buku cerita saya ni? Ada 3 tema, tapi tema utama dia satu, iaitu akar pokok, iaitu kerjasama dan perpaduan. Asas kekuatan yang membolehkan komuniti menyelesaikan sebarang masalah. Okey, dalam akar pokok ni ada 3 dahan. Dahan yang pertama menunjukkan kasih sayang. Saya menerapkan kasih sayang. Nilai empati terhadap makhluk lain yang memerlukan bantuan. Dahan yang kedua berkaitan dengan inovasi dan teknologi. Kepentingan aplikasi teknologi pintar dalam kehidupan seharian. Dan dahan ketiga iaitu tolong-menolong, semangat membantu yang mengikat komuniti bersama. Jadi ada 3 dalam 1. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada apa keunikan gaya bahasa dalam cerita. Dalam kita membuat buku cerita, kita mesti ada menggunakan gaya bahasa. Jadi, gaya bahasa yang saya guna adalah pertama, bahasa mudah, jelas dan bersesuaian dengan minda kanak-kanak agar mesej mudah difahami. Cerita saya ni tidak menggunakan bahasa yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, standard untuk murid-murid faham. Yang kedua, unsur imajinasi, gabungan unik alam haiwan dengan kewujudan teknologi canggih, bengkel bawah tanah. Yang ketiga, simbolik warna. Simbolik warna ni, simbolik warna pelangi lah, ada 7 warna. Merah, jingga, kuning, hijau, biru dan purple. 7 warna pelangi mewakili pelbagai watak yang akhirnya membentuk satu keindahan yang indah, iaitu pelangi. Dan gaya bahasa yang ketiga iaitu naratif terarah, penggunaan dialog tidak langsung. Cerita dipacu lebih banyak oleh tindakan berbanding perbualan. Maksudnya dalam jalan cerita saya ni lebih banyak aksi daripada bercakap. Okey, saya gunakan lencana nilai murni untuk kalau nampak buku saya ni, apa yang boleh kita tahu dalam cerita ni adalah ingat lencana nilai murni. Ada 5. Yang pertama, kerjasama, kalau kita dapat tengok. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, tolong menolong, tanggungjawab dan kreativiti. Seterusnya papan tanda pedoman hutan. Apa yang kita peroleh pengajaran daripada jalan cerita yang saya sediakan. Yang pertama, kita perlu membantu individu yang susah tanpa mengira latar belakang mereka. Yang kedua, semangat bekerjasama mempercepatkan dan mengefisienkan penyelesaian masalah, macam dia buat teknologi tinggi untuk pulangkan anak itik tu. Yang ketiga, perpaduan adalah kunci utama kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Yang keempat, kemajuan teknologi haruslah dimanfaatkan sepenuhnya untuk tujuan kebajikan. Dan yang terakhir, sikap perhatian akan melahirkan sebuah masyarakat yang sentiasa harmoni. Jadi ini adalah pengajaran yang ada dalam buku cerita yang saya hasilkan. Disiplin keharmonian lembah. Ada, maksudnya dalam buku cerita saya ni ada 3 benda yang saya pegang aspeknya. Yang pertama, hati yang empati, kasih sayang dan keperhatian haiwan. Yang kedua, minda yang kreatif, inovasi dan teknologi bengkel. Yang ketiga, tindakan yang bersatu, perpaduan teguh 7 sahabat. Harmoni sejati iaitu niat yang murni, memerlukan alatan yang betul dan sokongan rakan. Maksudnya dalam satu bintang ni memerlukan ketiga-tiganya. Jadi niat murni iaitu empati, kita memerlukan
alatan yang betul, kreativiti, supaya dengan sokongan kawan-kawan, iaitu perpaduan. Jadi penutup untuk pembentangan saya berkaitan buku cerita saya ialah di sebalik rupa yang comel tersembunyi kekuatan dan yang paling besar iaitu perpaduan. Itulah pembentangan saya bagi kursus kesusastraan kanak-kanak. Sekian, terima kasih.